Jom hari ni kita latih pelvic floor, otot utama untuk kita punya core, dia punya lantai. Itu sebab nama dia pelvic floor. Baring, tarik nafas dan teran. Boleh cuba guna teknik macam nak buang air kecil ataupun batuk. Pastikan korang tarik nafas dulu, teran dan exhale. Inhale, teran dan exhale. Lepas tu kalau okey, kita apply dengan pergerakan movement. Tarik, teran, and then dalam masa teran tu korang tarik dua-dua lutut ke atas. Dengan latihan ni tujuannya untuk buat core kita sentiasa aktif dan buat kerja masa kita guna anggota badan yang lain, macam contoh jalan, bergerak ataupun duduk. Aktifkan core dan tarik lutut ke atas supaya core tu lebih senang bekerja dan lebih pandai.